Okey, bersama saya, bersama seorang Ain. Kita nampak dekat sini, dia buat apa kat sini? Kita tanya dia. Nak buat apa kat sini? Saya sedang berdiri. Berdiri ni. Okay, lepas berdiri nak buat apa? Okay, actually saya datang daripada jauh ni memang untuk berdiri je dekat depan ni. Okey. Di depan belum. Okay. Di depan Muiz Hot Chicken di Paguh. Ya. Yeah. Okay. Kenapa memilih untuk berdiri dekat kios Muiz Hot Chicken Paguh? Sebab actually bau ni memang memanggil saya untuk datang ke sini jauh-jauh. Saya daripada Canada berjalan kaki ke Muiz punya bos ni sebab bau dia sangat memanggil. Okay, bisa tahu bau apa tu? Sebab saya bau kentut tadi. Itu agaknya mungkin bau kentut lah. Tapi saya nampak macam banyak goreng-goreng ayam ni. Saya syak takkan kentut awak bau goreng ayam kan. Jadi saya rasa bau ayam. Cheeky fly, saya rasa, saya tak tahu. Okey, gimana dengan awak dekat Zuhal? Saya memang dah lama tak balik ke Zuhal sebab saya ada masalah sikit dekat sana. Sebab cubaan untuk saya bawa Muiz Hot Chicken ke Zuhal ditapis buat masa ni. Jadi saya merajuk untuk balik ke Zuhal dan mungkin kita akan cuba lagi. Sebab awak cakap tadi nak pergi ke Chicken Fly, apa tu? Ulang suara. Buat apa kat sini? Sebab buat apa kat sini? Sebab tadi sebut Chicken Fly kan? Sebab apa tu? Sebab saya ni memang peminat ayam. Selain daripada minat BTS, saya juga minat ayam. Jadi bila saya tengok ada tulis Chicken Fly ni, saya tak tenteram. Daripada Kanada, saya memang berlari ke sini untuk beli chicken tender ni. Dengar kata sedap. Betul, memang kena kata memang betul sedap. Sebab tahu tak, sekiranya daripada Kanada dah tahu yang kita ada Chicken Fly dan kita ada buat kempen Chicken Fly dan menang umrah. Tahu tak? Ya, saya tahu pasal tu. Jadi sebab tu saya daripada Kanada berlari untuk saya menang umrah. Orang kata mungkin boleh mengubah saya ke arah kebaikan. Ya. Okey, baik-baik. Ada apa nak cakap tak dekat orang Kanada ke orang Malaysia ke? Untuk orang Kanada, biar habis Malaysia Muiz biar habis sama chicken. It's best for Paguh. Okey, naam. Masya-Allah, tabarakallah.